Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baru maghrib kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat keimanan. Benda ni kita plan tak sampai 3 minggu. Tiba-tiba datang wahyu, alhamdulillah, ilham nak buat program. Kita dah buat kali kedua. Kali pertama tajuk berkaitan apa itu Sam? Oh, kali ketiga, sorry. Test bagus. Alhamdulillah ada anak murid yang ingat. So yang first kita buat pasal apa? Okey, kedua? Mus ada yang kedua. Kedua tu apa? First akidah, Sam. Kedua akidah tahawiyah, sorry. Bagus. Yang first solat Aku dah lupa dah. Solat yang ketiga. Oh, yang first. Mana ini kali keempat lah. Oh, okay, alhamdulillah. Itu ada mungkin orang lain ikut. Okey, tak apa. So, sebelum ni kita dah pergi akidah tahawiyah agak detail apa semua. Kali ni penting sebab kita nak masuk bulan puasa. Lagi berapa? Siapa Fakrul kat sini? Fakrul belakang. Ke Firdaus kan? Berapa hari lagi kita nak puasa? 2 minggu lagi. Jawapan selamat. Bagus. So 2 minggu lagi kita akan berpuasa. Jadi tujuan kita first of all datang kat sini semua sama ada yang tua, tentu juga Haji sama yang tua kan. Haji sama yang tua je kan. Ke Zul tak pasti kan. So yang paling muda, paling muda sama. Datang sini first niat tu. Bukan nak menang hadiah semata-mata, boleh dia nak menang hadiah tak ada masalah. Hadiah makan habis buang selesai. Datang first niat nak belajar ilmu. Dan semua sama kat sini. Tak kisahlah anda ilmu seperti Tajuddin ke atau tidak ke, semua kita sama. Kita datang dengan keadaan nak belajar. Yang penting besok ada ilmu yang pertama, yang kedua nak amal. Yang ketiga, ukhuwah Islamiah. Of course kita semua saudara mara. Dan kita niat belajar hari ni, amal, ada family, ada anak, ada apa semua, sebarkan. Okey? Dan ada yang kita bahas ni agak sensitif sikit. Mungkin tak sesuai untuk budak-budak, tapi saya difahamkan sebab budak-budak pun dah belajar. So at least kita kena bahaslah sebab ia berkaitan dengan puasa. Kalau ada soalan, angkat tangan, jangan angkat kaki kita hormat pada speaker. Jangan angkat kaki, tak puas hati ke kan, kena muka kita apa banyak tangan sekolah dulu kan, tak apa. So nanti kita akan bahaskan rukun tu apa, syarat tu apa, sebab kita kena bezakan supaya nanti kita tak jatuh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey? Contoh curi makanan orang. Buka puasa batal tak? Kan minum macam tu kan. So kita kena tahu kan, betul ke tak betul? Makanan haram tu kan. So kita akan bincangkan. Yang last kali sesi saya simpan, kita akan analisis secara ringkas. 17 kes kot. Ringkas je. Kita bagi satu kes, kita akan tanya apa pandangan. Dan kita akan kita akan tengok jawapan dia. Okey. Macam mana cara kita bincang? Okay, kita fokus bila sebut Al-Quran dan hadis ni, tafsiran tu banyak. Okey. Kita fokus kepada mazhab Syafi'i. Pada sebahagian tempat yang kita rasa kita explain, mazhab lain kita akan beritahu. Sebab pengamalan kat Malaysia ni bukan semua mazhab Syafi'i. Tapi kita kena tahulah pegangan mazhab tempatan. So, janganlah bawa mazhab-mazhab yang berbeza, Syiah ke dan sebagainya kan. Sebab kita tak nak mengelirukan, mungkin memudahkan. Tapi kalau nak tanya pandangan lain boleh, tak ada masalah. Okey? Itu yang keempat. Yang kelima, menjaga adab. Especially budak-budak ni fokus. Walaupun orang tua tak fokus ada main telefon, tapi tak apa, yang muda-muda ni kan. Fokus ilmu. Sebab bila ilmu ni, apa kebaikan majlis ilmu? Imran, apa kebaikan majlis ilmu? Satu malaikat dekat sini. Nampak kursi kosong belakang tu? So, bila ada majlis ilmu, anzala alaihimus sakinah, akan ada keterangan, akan ada malaikat bersama. Ada keberkatan dalam ilmu. Tujuan dia belajar, amal, jadi anak yang baik, jadi orang yang baik, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, dan sebarkan. Sebab kita tak tahu. Boleh jadi Ramadan ni yang terakhir. Boleh jadi Ramadan ni yang terakhir. Kita tak fikir orang lain. Tak fikir orang lain pun macam mana. Kita fikir diri kita. Besok kita yang menjawab Allah SWT. Okey? Kalau tak ada soalan, kita akan pergi pada